Assalamualaikum dan selamat malam. Sebab hari ni sekarang dah malam. So kita buat video tengah malam. Jadi apa khabar semua? Seperti yang dijanjikan, saya akan konsisten buat video berkenaan dengan kucing. Okey, selamat datang kepada siapa yang baru join channel saya ni. Jangan lupa komen dan subscribe saya punya YouTube channel. Saya nak kongsi sikit lah keadaan kucing saya sekarang. Ini Vanessa, yang kalau siapa pernah tengok video saya yang sebelum ni Vanessa ni kurus. Itu hari kan kurus sangat kan. So saya treat sikit, bagi makanan tak adalah elok sangat, tapi saya pastikan dia cukup makan, sihat. Makanan sekarang ni sistem guna butter and bowl je. Makanan bagi saya itu makanan yang ekonomi lah. Satu bag kalau berapa kg, 8 kg tu dalam 120, 130. Tak semestinya kita bagi makanan yang murah kucing kita jadi kurus. Sebab kucing ni gemuk atau kurus kucing ni bergantung kepada dia punya genetik di sini ya. Macam Vanessa ni dia berasal daripada Rusia. Mungkin dia punya genetik dia daripada keturunan yang besar-besar lah. Sebab kalau boleh tengok kucing yang saya jual, saya rehome sebelum ni, kucing tu besar lah. Parent yang baru rehome kucing saya tu dia macam teruja lah kan. Saya ambil itu biasa-biasa je. Sekarang ni saya dah fokus balik. Saya treat kucing saya bagi wet food, saya bagi. Alhamdulillah dia kucing ni kalau dia gembira, dia akan ceria. Jadi dia pun makan pun tak ada masalah lah. Okey Vanessa, cium sikit. Tengok saya cium kucing saya. Test lagi sekali. Sekali lagi. Itu dia. Kita akan plan kucing kita ni, Vanessa ni. Saya akan plan mating dengan Tuah. Mungkin saya akan cek dulu saya punya schedule. Tuah Vanessa sekarang ni pun tengah macam mana nak mating lah. Dia bila dalam keadaan on the hit, saya rasa Vanessa ni. Plan dulu macam mana saya nak mating. Mungkin saya akan buat video sikit saya nak mating kucing saya ni. Saya kongsikan tips sikit lah bila kita nak mating kucing kita. Jadi kita pilih lah. Biasanya kalau kucing dia bunting dalam masa 65 hari dalam 70 hari macam tu. So kita setting siap-siap. Dalam masa 70 hari tu, masa kucing tengah diudik, tengah nak beranak tu, pastikan kita ada kat rumah lah. Saya akan pastikan saya ada dekat rumah masa kucing saya nak beranak. Sebenarnya ada ramai yang tanya anak Vanessa bila nak production. Okay, insyaAllah sabar. Nanti kalau ada rezeki kan, siapa nak rehome, roger. Saya akan buat dua kucing saya ni, female saya, 2 ekor. Satu Aurora dengan satu Vanessa. Saya akan plan untuk mating dalam masa terdekat ni. Ni tengok ni. Tengok ni. Ya tengok ni. Okey. Kalau siapa yang tak pernah tengok tak pernah kenal Aurora ni, ini dah Aurora. Dia baka Munchkin yang telah di hybrid dengan British Shorthair. Kau boleh nampak ni. Ini Aurora. Umur dia sekarang lebih kurang dalam dah masuk 5 tahun tak silap saya, 2019. Mungkin kita boleh bagi Aurora beranak lagi sekali. So untuk Aurora ni kita akan pair dia dengan Tuah dengan Gohan. So biasanya saya akan pair dengan Gohan lah, dengan British Shorthair Blue saya. Kita pair dengan White Blue Aurora ni. Biasanya yang lepas-lepas memang terbaik lah warna dia. Kalau dapat Munchkin, alhamdulillah rezeki. Yang sebelum ni saya pernah dapat satu standard Munchkin, 2 non standard lah. Maksudnya 2 tu kaki depan dia tu normal macam kucing-kucing yang lain lah.
Okey, sebelum tu kita jom. Okey, sebelum saya potong kuku, kalau korang pernah tengok perasan, baju ni saya buat pada tahun 2021 tak silap saya, baju ni saya produce. Siapa yang pernah beli baju saya ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi boleh drop komen macam mana kondisi baju tu sekarang. Saya sekarang ni alhamdulillah mungkin dah terus sikit, saya dah boleh pakai balik baju ni. Okey, InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada permintaan, kita mungkin boleh buat baju balik. Kita boleh buat comeback baju. Ni baju dia. Kita nak potong kuku Wanisa. Wanisa ni dia budak baik, jadi tak ada masalah kita nak potong kuku dia. Dia tak pernah gigit saya, kan? Dia tak pernah gigit saya, dia tak pernah kacau. Okey, kita potong macam biasa je. Dia tak pernah meronta-ronta, kan? Saya sayang kucing Wanisa ni. Taklah, saya sayang semua kucing-kucing saya. Cuma untuk Wanisa ni dia special sikit sebab dia tak pernah bagi masalah dekat saya. Dan macam Aurora tu dia ada rasa-rasa takut sikit. Kuahan boleh tahan garang juga. Tuah pun sama garang. Sebenarnya kalau korang dapat kucing British Shorthair yang manja, sebenarnya bonus lah. Bonus. Sebenarnya bonus kalau korang dapat British Shorthair yang jenis manja. Tak semua British Shorthair manja. Kejap sikit. Potong kuku sikit ya. Sikit . Ya, sikit je nak potong kuku je. Allah. Okey, so kita potong kuku depan dan kuku belakang biasanya okey je, baru potong. Ya. Rora, tengoklah Rora. Jangan orang tengok awak ni. Tengok kaki dia. Coek je. Ya Rora. Rora. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kalau saya dah ready nak mating kucing saya, kita buat video sikit. Okey, jangan lupa stay tune. Bye bye. Assalamualaikum.